Balo semua bungkuk. Yo kondiak wadang lah perang Kabo orang ni maliang ada. Kabo orang serang menjajah buat tinggal sebentar aja tinggal. Hilang. Kau tapuk apa lah. Apa sekolah juga. Ini tiba dia anak pemaliang. Bini lain dah. Tapi cari juga bini ya pemaliang lah penjibet. Bini dia kau ome orang ditarik Kau menjual apa yuk ambil tanah orang dah. Ada hilang kayaknya kan. Entah kau bayi, entah tu di dalam diri tak jalan dak. Kau yang kerapai dah tu, yang kerapai dah tu dah. Apa nampak uang? Ndak elok taduk, asal tak baduk je orang tampari. Betul orang dia tampari. Hutang banyak. Dan selamat nak goyek je. Nak bagai saya kerajut aduh. Siapa? Bagai saya nak kerajut aduh. Lisa. Mengai. Sudahnya buat orang 3 orang laki-laki dalam rumah yang Tapuk kalau dia. Tampari je orang tadi. Ni mama dah tu mah. Ajak hari dia kecehnya bawa cowok ke rumah-rumah awak tu je orang. Bawa Bertiga sekali bawa. Yo. Bawa orang ke. Kadang nyoba DJ ngangah malam ke. Tu? Namun ni. Ya dia mabuk ke orang kan? Ya, ada mabuk ke tu. Iya tu. Okey saya keraju orang tu. Ni andi itu je dulu. Andi selisar kan tu je kau jual. Iya. Dia mentawai itu kau jual lagi banyak. Anak tak bersekolahan. Selisar kan sampai ke-2 sedih tak? Kan tak tamat sekolah. Tak, mah tamat sekolah ni. Sekolah. Oh, pihak kau lah duk kok muncang ni. Buat mengecek apa lah. Salah lah nyo katai sana wak. Yang tu dan takut dan dinyo dah berhadapan dinyo. Nyo lokak ke je dah orang mesti tu. Nak habis lokak orang ni tu mak muncang mek kau ciri. Dah tak lok mak madak ke nyo. Selisa ada. Semua apa ada di tangan ni saya dia. Apa? Hanya mengecek mak kan. Buat nyo mak aja sekolah kan cok kucing ni. Sekolah tu pantang dan sekolah betul tu. Kena pijak entar pajar. Siapa lah tahu dah mak dia. Si Pun. Si Pun pernah tangan dia di tangan sawah tu dulu tu. Tu kan adik dah. Amak Selisa, apa si Pun mintu adik si Jahit, tu adik lagi. Tu aku itulah sebenarnya sudah dah masuk dalam sawah ipin ni dia nak je. Tak bersuruh je dan tu ya. Kau bersuruh je dan set nantam sekali bajar. Dia dak sabuk je dan kena tapuk ke dan tampar ke bajar. Mak siku saya kareh muncang mak suara mak. Tiba dekat nyu mak je. Lepas tu jangan dak. Ada. Aan. Ya. Telefon panjang bini. Apa rumahnya tadi? Telefon dia sebentar. Saya bini. Kan yang kecil. Inyo leh dan pai dua dia mak telefon bini mak. Langsung pulang sekali. Itu je dan. Otak menangani bini sen. Dia memang penakut bini. Memang penakut bini. Ya, ndak awak kan pemimpin di dalam rumah tangga. Ya. Mengapa telefon panjang sekali-sekali awak keluar mah? Iya. Ku pitih bagi taruh ke dalam rumah. Ya. Awak nyagannya. Ada yang sekali dia calik ditapuk dia bini. Aan ditapuk dia bini coba ya. Itu. Mengkak aku dia. Suara gua. Lalu mikul magih apa? Magih lanjut adik dalam rumah. Rumah-rumah siapa nah Tommy? Tommy kan itu dah takut bini. Sama saya doang tu. Ya. Itu dan keceng kau nak berbini dulu, cari warna bini dulu. Lah santunnya kawak. Nah sembarang bini, dia orang bini wak bini lah. Ndak tahu si Redo lah kan kau. Ada si Redo mah. Ya? Nah kena tangan ni bini. Pagi le tangan ni bini tu. Redo adik sipil. Iya. Sama dia kakak dua nah. Kan enggak bodoh-bodoh bagai ya dua. Buat dia kurang. Oh. Tak kadangnya gagal ni bini dia dah. Ya. Tak kadangnya gagal ni bini dia dah. Mungkin mandian anaknya mandian anaknya tu mah. Menyasar pagi bini lolok. Nah, iya. Naknya dan calik mahnya kok kerajul lah gigih. Gigih kerajul nak. Gigih. Nak gigih kerajul. Ketika katu main tu, gigih lah laki tu katu main. Iya. Ndak alasan anak. Anak dia pulang anak. Itu sentar alasan. Kecil lah berhenti kerja kena pecat wah ya. Nak tu nak cak Di bosnya kan si Muh kan, nak si Muh laki Sichen. Bosnya? Itu ndak lah. Dia tu lah orang tek sinan. Tu mai kerajul sinan lepas nyamaliam tek simuh. Nyamaliam tek simuh 2 juta mah. 2 juta? Ya. Iya. Tapi kan diganti dia uwo balik. Uwo dia si. Lah diganti dia uwo balik kan? Si Daratun. Ganti dua dah. Nak dia ganti dua dah. Ganti dah. Tak. Ada yang ganti. Sipan dak. Hai. Sipan dak mak.
Lai. Ayam yang stunting ya? Itu. Mambon di kantor. Yo. Dak bayi-bayi tu banyaknya. Coba aku cuci TV ni buat kaju dia. Tak ada becak le. Alih ke dia pertahankan orang nak membayar hutang tu dah. Nak tak ubah. Jen. Kacik. Tangan kancang. Nak lama yang ayam sebut. Ini tu malih dan juga simpan usia. Ayam orang tak boleh bertalu dia tu. Talu belakang. Dia buat kandang orang tu. Habis talu dia. Ayam sana ambil Ayam tak jadi. Kamu nak simuk belakang. Tak gadis tu narkoba dulu lah. Itu bodoh. Bulan padang lah sangkut dia pemuda lah. Ketua pemuda lah. Tak ada kenal kan dia tak ada kenal kan. Di sana sabuk lah ke orang. Tak ada muncul ni tak ada. Tak barang orang tahu dah tu. Leh tahu. Mak leh. Amak isi orang punya kadai aku. Pampuk kadang. Kan dia lah langang saya. Di mana mak? Dia kan apa dah. Ini lah langang saya si kadai. Iyo. Ini lah langang si kadai. Dari mana kau belanja? Terus abang tu apa jadi dia? Hah? Tak tu apa jadinya tetangga. Hei, bagunjang dalam bulan puasa. Kecil kalian boleh bagunjang bulan puasa kau batal puasa dia mah. Tahu. Matuan orang. Gunjang-gunjang dari tadi ya. Aduh, jangan lah. Mau tahu aja ni. Sok tahu lah mah. Alun nari le doa. Bergunjang-gunjang kalian di kedai kau. Kau masjid tu ah. Pergi beribadah. Le bulan puasa kini mau boleh bergunjang-gunjang kau. Sil. Ai tahu sil nak. Kita nama di TV baru. Ai tahu sil mak putih. Barampok. Ni bujang. Hendak nyoba main BT, main judi sil. You tu. Awih leh. Segak nyari deh. Pak lah dia pak lagi. Hei. Mangga. Biar dia. Jangan zuhur. Oh, bagai sana. Jangan Jam 10 orang Zura lo jam 10 apa? Kami ni mai lah. Aduh ni lagi lah. Tak ada panuh pasu salah. Tahun petang tak ada panuh pasu. Yo lah waktu petang pasu. Langok ni kaki. Tak ada panuh pasu salah. Keluar tu. Keluar. No, nanti ni. Bila tertangkuk. Dok. Mana kau mari di bawah? Dak di siku makan dia memang di rumah ni mari apa dia mikirah. Tapi yang suruh beli nasi tadi. Iyo dah sore balik nasi pun nak di siku buat. Ah, boleh. Si pak. Si bungkus pak. Tak salah sih. Cukup pak. Dadu di mana dia? Babatan pasu nak, babatan pasu. Dadu di mana dia juga? Aduh nak minum dah. Ya tadi yang suruh pak. Suruh pak beli nasi. Ba apa lu nak kimi nak pasu ni gua. Tuk buku pak. Makan malam kau makan lah. Buku kau nak kini dah. Rakit lah, terpengaruh nak dan rakit. Terpengaruh nak dan. Nasi. Rakit lah. Nasi. Bawa campak nasi dia kan. Ya lantar lah ya lantar lah. Abang orang datuk di kampung aku, disagani orang. Kau tahu orang sebalik ala kecil orang. Anak ndak puasa, sipin tu. Anak ndak puasa. Wah, pasal robak majai le, pasal robak majai le. Leko gadang badan ah. Ndak panuh pasur. Ayo le. Ah, Pitih ganti pitih beli nasi pak. balik dia kemari le. Hai. Hai. Jajai nak makan kalau bulan puasa. Tu. Hanya hilang lah. Wangi kayaknya hilang lah. Bodoh ni ke? Kalau litak. Dapat tak? Dapat. Pantang dia nak dapat tu nah.
Dia nak panjang tanya orang Empuk tu kat dia. Ha? Dia nak panjang tanya. Kena panjang-panjang nak nyu. Tapi nyu mengalih bulan puasa nak nyu panjang. Ni dua boleh. Hai. Alah. Kau buat lah. Iya nak kena dia minta ni. Di sawah lah nak. Beko salah dia fikir air tu makan salah ajaleh kini lu. Dia nak dua orang mencalik dia juga. Tak nak. Ha? Tak cukup aman. Sagaklah mahal nak elok puasa orang dia sagaklah mahal ni menjual nasi dia. Tu lah. Aku nak adu dan lagi sambar kah? Ya Minta sambar setiap ah. Nak adu dan sambar lagi dia. Awak balik mah. Iya, dia ni dia nak adu pakai sambar bala makan nak pakai sambar. Hoi nak puasa dah. Tak sahur. Dah sahur dah dia ni. Dia alun hari lah buku. Di sekolah makan lah. Di tepi jalan. Sian deh. Lagai dak je puasa. Cek lah biar bana. Minta le puasa tindak orang ni marai-marai. Tu lah. Minta sambar setiap anda nak adu sambar dapat dia. Walau orang mengalih sambar nak nyagih dia. Anu berlanjut mah. Tak nak tahu dia ni baru lah nak nyagih sambar. Bekok je cari tak rumah dak. Tak rasa nasu mah. Kena ayan milu nak jual orang lah. Sahur ni biar lah. Kalau mak inyu saya mengalih agaklah mahal. Di siko kalian ya. Di siko kalian bulan puasa gini mah, bulan puasa. Pulang. 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 Bulan puasa makan kalian. Anak leko ah. Anak si bigau ah. Bagi lanjut adik orang rumah. Ni kan jo siapa kawan-kawan dia jo Tommy. Tommy kan takutlah jo bini dia. Jo redo empat dan kawan. Angan nama nak itu dia orang nak tahu. Orang nak tahu. Redo itu. Tak. Aduh nanti. Sipan tu. Sipan dia sudah membon mah. Dia pindah yang lain lah. Iya. Dia banyak. Dia banyak guncangan tu. Nak titis. Sipan tu. Ya. Dia tahu nak. Dia tahu amat. Sipan. Baik, jangan sambung loh. Buruk ni. Mambon. Membona banyak tang. Sipan tu. Mak kata sipan. Ada si Buyang Tantin. Hah? Banyak. Lalu bisi. Tangan kancang. Nama yang ayam si Buyang. Makin halus bunyi. Dia juga sipan mesti ya. Ayam orang tak boleh bertandu dia. Kalau lah. Dia buat tanah orang tu. Tapi tak boleh. Ayam cantik. Ayam cantik. Dia pun sucan kredit. Apa jadi lama fikir lah. Mau jangan kalau sabuk. Kita dah dapat lagi. Wah, okey. Ayam tak jadi. Kamu nak semuk. Ha? Iyo. Lalu ni satu lah. Dah kobar dulu nah. Tak ada muncul ni dah. Tak orang tahu dia tu. Mak isian. Udah gadai.